benda apa boleh letak tapi boleh gantung. Tapi kalau tak mau gantung pun boleh je nak letak. Ai, pelik bunyi tu. Pelik Teka tu. apa? Lama tu kalau nak fikir tu. Apa lah jawapannya tak tahulah saya. Tak tahu ah. Jom dia dah tunjuk. Tada! Kabinet TV letak tapi boleh gantung. TV boleh gantung. Nampak? Okey, kalau hampa boleh tengok kat sini. Ni adalah kabinet TV gantung design yang terbaru. Kita boleh letak macam biasa tapi TV boleh gantung. Okey, TV dekat sini dia dah khaskan ruang untuk gantung TV. Okey, macam hampa tengok kat sini dia ada corak marble. Cantik, ni memang design yang terbaru lah. Corak marble ni memang ramai orang duk cari lah ni. Dan satu lagi dia ada kompartmen. Cantik, kompartmen dia ni dia ada ni tingkat-tingkat ni, cuma dia pun tak letak. Nanti kalau kita pergi pasang dekat rumah apa, kita akan letak kompartmen ni lah. Apa boleh lah nak hias-hias, nak letak gambar ke, nak letak pokok bunga ke kan. Nak hias letak apa pun boleh. Satu lagi dia ada laci. Laci dia pun sangat-sangat besar lah, luas. Lagi satu yang specialnya ada lampu. Ni, apa nampak tak switch kat sini? Tekan je switch ni dia akan menyala lah keliling ni. Dia akan menyala keliling ni. Ni sebab kita tak sambung dengan elektrik lagi, so tak ada lah. Bila saya pasang tu tak menyala. Nanti kalau hampa grab, kita punya tim akan pergi pasang sekali dengan sambung dia punya elektrik lah. Cun tak cun nampak? Okay, kalau kabinet TV ni kita nak bagi 15% off untuk hari ni sahaja. So kalau kata hampa tak mau hantar lagi hari ni, nak mai booking dulu, boleh sahaja. Booking untuk 15% off ni nak hantar bulan depan pun still boleh dapat harga ni. So tunggu apa lagi? Ingat perabot, ingat Smart Furniture.